Nak grip atau mileage? Pilih salah satu sekarang. Sebelum korang sambung tengok video ni, kita nak bagi tahu MKS adakan lucky draw untuk tahun 2025. Start 1 hari bulan 12 hingga 31 hari bulan 12. Untuk hadiah, kita bagi 13 biji helmet dan syarat untuk join kita punya lucky draw senang je. Korang spend RM250 saja. Dah layak untuk join kita punya lucky draw. Okey? Korang boleh datang ke 3 cawangan MKS di Shah Alam, Seksyen 16, Seksyen 24 dan Jalan Kebun. Okey? Sambung tengok video ni. Ramai tanya, mana yang lagi okey? Maxis Diamond ke Maxis Bolen? Okey, Maxis Diamond kita tolak tepi dulu. Sekarang kita cerita untuk Maxis Bolen. Kalau korang jenis yang suka corner, yang suka grip, especially waktu jalan basah, ambil Bolen. Compound dia medium soft, lebih lembut. Anggaran mileage dia boleh pergi 15k ke bawah. Untuk Maxis Diamond, compound medium. Kalau korang jenis ride hari-hari, korang nak cari tayar yang mileage tinggi sikit dan jimat poket, guna Maxis Diamond. Anggaran mileage boleh pergi 16k ke bawah. Untuk grip dia pula, grip dia tak ada masalah, cuma dia tak agresif macam Maxis Bolen. Senang je. Kalau korang jenis heavy user, korang ambil Maxis Bolen. Tapi kalau korang jenis daily use, korang jenis bawa santai-santai je, Maxis Diamond pun dah okey dah. Jangan salah pilih pula. Kan tak pasal-pasal, tayar pula yang dipersalahkan. Korang suka yang mana? Maxis Bolen ke Maxis Diamond? Cuba korang komen kat bawah.